Pernah tak anda rasa geram bila potong pizza, tapi hasilnya tak pernah sama rata? Mesti ada je yang dapat kepingan kecil, kan? Hari ini, kita nak bongkar satu rahsia potong pizza yang akan ubah hidup anda. Lupakan cara lama yang potong melalui pusat pizza. Sebenarnya, ada satu cara yang genius menggunakan matematik untuk pastikan setiap kepingan sama besar. Ini bukan sihir, ini adalah teorem pizza yang jarang diketahui ramai. Ia membolehkan kita potong pizza secara adil, walaupun tak lalu pun pusatnya. Caranya mudah saja. Mula-mula, kita buat satu bulatan kecil di bahagian dalam pizza. Kemudian, dari bulatan kecil itu, kita mula potong secara radial ke arah tepi pizza, tapi kena berselang-seli. Jadi, satu potongan masuk, satu lagi keluar. Kita ulang proses ini sehingga seluruh pizza habis dipotong. Hasilnya, anda akan dapat kepingan pizza yang saiznya betul-betul sama, tanpa perlu berebut lagi. Semua orang dapat bahagian yang adil, dan semua orang gembira. Cuba sendiri di rumah, dan jadi hero potong pizza anda.